Yang paling tahu tu Ustazah ada info pasal Kelantan. Kelantan tu awalnya. Lepas tu dia pergi Terengganu. Ustazah Ustazah Jembal. Tahu kan Jembal? Jadi kita orang duk titik keturunan asal kita semua. Ustazah ada satu blog ni gambar Cik Siti Wang Kembar, Puteri Sadong, ada. Jadi keturunan kita orang. Jadi sebenarnya yang first masjid ni Masjid Kampung Laut tu. Tahun Ustazah tak pasti tahun tu, tapi antara yang terawal. Sebab kalau you pergi Melaka tak ada. Itulah pelik. Jadi sekarang ni Hang Tuah tu datang ke Bukit Panau, bukannya Gunung Ledang. Sebab kalau ikut cerita, kalau ikut dia punya cerita, Hang Tuah berlayar 7 hari 7 malam. Daripada Melaka ke Johor tak sampai 7 hari 7 malam. Walaupun dia naik kapal. Dia naik kapal, maknanya daripada Johor dia pergi ke bawah. Pusing tu naik ke Cina Selatan. Ataupun dia lalu Lembah Bojang tadi. Dia naik ke atas Lembah Bojang tu nak pergi ke Kelantan tu. Jadi kalau dulu pelai-pelai daripada Laut Cina Selatan, dia akan nampak Bukit Panau tu. Bukit Panau tu lah tempat Hang Tuah jumpa Adi Putra. Lepas tu daripada Laut Cina Selatan tu, kalau nampak lambang dia tak panggil Kelantan, dia panggil Holatan ataupun Kulatan dia panggil dulu. Masa tu Orang Cina dalam catatan Xinyin. Xinyin dah ada kontak Cina mari ke Kelantan tu. Logik sebab Kelantan kan tepi laut tu dia kontak dengan Cina Selatan tu. Kan Jepun kan tawan Kota Baru dulu. Melalui laut, Pantai Sabak tu. Itulah paling senang akses pun. Jadi memang you tak jumpa pergi Melaka. Sebab bukan Melaka. Sebenarnya Melaka kalau dia sebut 1400, 1300 baru je lah. Yalah, maknanya lagi awal lagi di belah sana. Hafiq Alif 1300. Dia kata pengisuara 1400 kan? 411 kan? Buka Melaka semua. Jadi dia bayangkan kita ni dah atas pokok. Jahat betul. Bukan. Kita kalaulah 1400 Ustaz cakap, Ibnu Khaldun siap tulis buku dia, karang buku Al-Muqaddimah tu 1300. Takkanlah kita sudah ada connection lah dengan Osmaniyah. Takkanlah kan. Dah ada connection dengan Osmaniyah. Osmaniyah tu memang Ustaz nak cerita macam mana ni? Okey. Cerita kita putus-putus kan sebab banyak dah. Terfikir kat macam yalah sejarah kita dipesongkan. Lambat sangat. Dia macam lambat. Sebab bila kita dah dapat info BC, info BC kita dah tahu kita ditipu. Yalah. Takkanlah kita terlalu lambat kan. Betul. Jadi kalau nak ikut, ingat tak Putera Bukit Seguntang semua tu? Yang tu Bukit Seguntang tu di Sumatera. Dia ada kaitan dengan keturah. Anak keturah tu 6 orang. Tapi ni Ustazah tidak boleh bagi sebab dia tidak ada akademik reference lagi. Cuma kalau ikut dalam Bible ni, kita rujuk Bible bukan dia Israeliat. Kalau setengah orang kata rujuk Bible kan. Ustazah kata sial. Rujuk je lah yang dia duk hafal kitab Quran kita tu. Ya. Kita tak terasa kan? Kita nak rujuk pun tak si. Macam kita tak si baca Cina lah. Tengok dah. Saya nak tunjuk kat you ni. Dia kata Faiz. Okay. Abraham married another wife named Keturah. Dalam buku Jawab Ali, Keturah ini dalam bahasa Hebrew. Bahasa Ibrania. Ingat ya, bahasa Hebrew dengan Ibrani ni lain. Pemahaman Ustazah lain. Kita disalah faham oleh Barat. Dia tukar Ibriyah tu ditukar kepada Hebrew. Nampak bunyi tersama. Ibriyah ni Ustaz guna Ibriyah.
Kau jauh ahli kata, Ibri tu, keturunan dalam bahasa Ibri. Ibri ni maksudnya bahur. Kau Arab. Bahur ni maknanya kayu gaharu. Okay. Kalau Alif dengan Rashid, Google sekarang Nantrang. Google sekarang Nantrang. Nantrang bukan dekat Vietnam? Vietnam. Nantrang ni pusat peranginan sekarang. Itu? Sepanjang Vietnam tu, itu adalah Nantrang. Dulu namanya Keturah. Dia tukar nama Keturah oleh Sami-Sami Buddha tu. Dia nak hilangkan semua nama-nama Arab. Nama-nama kaitan dengan Nabi. Jadi kalau pergi ke Nantrang sekarang, sepanjang pantai Nantrang tu orang jual bahur, kayu gaharu. Setiap kedai tu mesti jual kayu gaharu. Kayu tu kan dekat sini, dekat Champa tu adalah sebuah kerajaan kuat. Champa tu berkaitan dengan Kelantan tu, sehingga kan nama Kelantan ada satu tempat kan, Pengkala Cepa tu. Kaitan dengan tu. Mesti ada macam ada kaitan dia. Ni, Tanah Merah tu kerajaan Cermin. Puteri Cermin tu kahwin dengan raja apa semua adalah sudah baca. Ni ke Tanah Merah sekarang tu kerajaan Cermin. Pasir Mas tu dekat dengan pantai tu. Usawang Pasir Mas. Jadi kalau ikut logik akal, tak logik dekat pantai. Makna bergerak pergerakan bumi ni. Dia kata Pasir Mas tu tepi patah. Kita nak pergi daripada Pasir Mas ke Patah ni dalam sejam kat sekarang ni. Jauh lah. Jauh lah, sejam setengah jam, 2 jam. Tapi pada masa tu dia kata tepi pantai. That's why no wonder dia boleh nampak. Dia boleh nampak Bukit Panau. Bila orang semua pedagang-pedagang ke orang datang ke ni, ke sini, dia kata ke Holantan ni, dia kata tandanya sudah sampai Holantan itu adalah Bukit Panau. Sebab Bukit Panau daripada jauh macam piramid. Oh. That is hang tuah siapa situ. So Bukit Panau sekarang ni dekat Tanah Merah. Tanah Merah. Tapi tepi pantai ke tak? Maknanya kalau Pasir Mas tu Tanah Merah, Tanah Merah pun dekat tanah pantai lah. Kan Pasir Mas dengan Tanah Merah tu sebelahnya belah. Di mana dekat pantai lah. Tapi sekarang jauh. Sekarang jauh. Oh. Sejam. Manusia saya cakap ada pergerakan bumi.